Berhenti kumpul video self-improvement macam kau nak buka muzium. Kau bukan makin bijak pun. Kau simpan beratus nota, kau baca berpuluh buku, tapi hidup kau masih sampah. Kau rasa penuh sebab kau dapat input baru, tapi poket dan disiplin kau tetap kosong. Kau cuma kenyang dengan angan-angan. Ni nama dia dopamine of knowing. Otak kau bagi ganjaran segera bila kau dapat maklumat baru, buat kau rasa macam kau dah capai sesuatu, padahal kau cuma tahu. Sistem ni tipu kau supaya kau terus jadi penagih maklumat tanpa perlu buat kerja kotor, iaitu pelaksanaan. Maklumat tanpa amal tu cuma beban digital yang buat otak kau makin lembab. Kau bukan belajar, kau cuma tengah high dengan fakta. Cuba kau tengok balik nota kau tahun lepas. Mana satu yang kau dah tukar jadi habit atau hasil nyata? Atau kau sebenarnya cuma seronok rasa bijak tapi takut nak mula buat kerja? Dunia tak bayar kau untuk apa yang kau tahu. Dunia bayar untuk apa yang kau buat. Nak terus jadi perpustakaan berjalan yang gagal? Teruskan.